Duit pencen campur gaji swasta kena bayar cukai ke tak? Ini persoalan daripada Tuan Mizan, okey, yang dah bersara dan sekarang dia bekerja di sektor swasta. Tuan Mizan, okey, pertama sekali terima kasih atas jasa dan pengorbanan Tuan berkhidmat untuk negara. Okey, salute. Okey, tapi bila saya baca komen Tuan ni, Allahu Akbar, sayanglah sungguh. Okey, Tuan dah tersilap langkah dan mungkin dah bayar cukai terlebih ni. Okey, ini kesilapan yang ramai sangat pesara tentera atau kerajaan yang buat bila diorang mula bekerja swasta. Bila tiba musim ECE filing LHDN, anda pergi campurkan gaji swasta dengan duit pencen bulan-bulan tu dalam ruangan pendapatan. Okey, kesan dia pendapatan tahunan anda nampak melambung tinggi dan anda akan terus masuk ke bracket cukai yang jauh lebih mahal. Rugi besar tuan-tuan. Okey, so sini saya nak kongsi satu fakta penting. Menurut Akta Cukai Pendapatan, cukai pencen kerajaan atau tentera yang korang terima lepas bersara wajib adalah dikecualikan cukai. So, dikecualikan cukai sepenuhnya. Maksudnya sifar cukai. LHDN takkan kacau duit pencen tu. Okey, jadi menjawab soalan Tuan Mizan tadi, lepas ni bila nak declare cukai, jangan masukkan duit pencen tu dalam ruangan pendapatan berkanun pengkajian. Tuan masukkan jumlah gaji allowance dan bonus dari syarikat swasta, itu saja. Kalau e-filing tu ada minta ruangan pendapatan yang tidak dikenakan cukai kat bahagian bawah, baru letak jumlah pencen tu kat situ sebagai rekod. Tapi ingat, jangan sekali-kali campur dua tu jadi satu jumlah kat atas. Okey, duit tu sepatutnya boleh buat belanja keluarga. Jangan bayar cukai yang kita tak perlu bayar. Okey, tolong tag kawan-kawan pesara tentera dan kerajaan yang lain supaya tak buat silap yang sama. Okey, komen bantu, nanti saya akan hubungi anda. Save video ni sebagai rujukan tahun depan dan follow Findok untuk tips kewangan yang lebih santai, dan jangan lupa dapatkan buku Jangan Bayar Lebih di Showcase. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.